kena. Kalau fokus kepada slide boleh tak? Boleh ke kita present lah ya? Share slide kan? Alright. Okay. Nanti share slide. Kalau nak tunjuk slide dekat dia orang nampak tak? Dia orang nampak kan? Okay, dia orang nampak kan? Nampak slide ke semua? Nampak. Alright. Mic tu okey dah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Boleh tak kalau yang belakang kita penuhkan di depan boleh tak? Okey. Buat tak boleh tu. Okey, sila ke depan. Alright. Kejap je kejap tak lama kita slide ni lama kita punya perbincangan ni, alright. Tak lama. Jadi kita cuba cepat. Kita cepat start, cepat habis. Okay, alright. Jadi sekarang ni saya dan kita akan sama-sama mengikuti. Okey, Pak Iman, Okey Jawara berkaitan dengan latihan mengajar yang awak akan tempuhi, awak akan jalani bermula Mei 2026. Alright. Sebelum awak nak mengajar di sekolah, awak perlu fulfill beberapa perkara. Okey, terutama sekali adalah berkaitan dengan borang-borang. Okey, jadi hari ini kita akan berbincang, okey, mengenai apakah persediaan awak semua untuk melakukan. Pertama sekali hari ini, kita akan bincang mengenai persediaan saja. Very brief and short and sweet. Okay? Sangat simple. Alright? Tapi kalau nak, lepas keluar daripada dewan ini, semua clear. Apa yang perlu dilakukan sebelum melapor diri ke sekolah. Saya akan discuss nanti dengan pihak NPM
kita akan buat taklimat mengenai latihan mengajar. Do and don'ts yang awak perlu buat. Faham Okey ada 2 sesi. Okey. Saya harap sekarang ni awak semua boleh pay attention. Okey, beri sepenuh perhatian. Saya ke latihan mengajar, berlaku diri untuk latihan mengajar. Okey? Jadi sekarang ni saya mau perkenalkan diri saya dulu. Saya Dr. Muhammad Muzani bin Ibrahim. Saya merupakan penyelaras bagi program pesisir DPLI dan juga PASCA. Okey? Saya penyelaras di pusat latihan. Maksud okey, kalau awak nak berurusan dengan kami hanya terhad kepada latihan mengajar sahaja. Ya? Ramai pelajar yang pergi approach pusat latihan mengajar, tag saya personally, call saya, tanya, kenapa tak boleh online MySIS? Saya tak ada jawapan untuk soalan itu. Okay? Awak kena faham ya, pusat latihan mengajar hanya urusan penempatan sahaja. Alright? In fact, surat awak lepas belajar kan, ada surat senat semua tu kan? Kami tak in charge. Okay, awak boleh tunjuk dengan apa? Institut Pengajar Iswazah ataupun Fakulti FEM. Alright? Alright. Jadi ada brief idea sedikit lah ya. Okey, sesi pengenalan segar. Okey, pengalang kami adalah Profesor Maria Dr. Asyari Abbas dan juga di bawah Dr. Asyari Abbas saya Dr. Muzani bin Ibrahim dan juga di bawah saya ada seorang staff iaitu Puan Malkis. Alright. Okey, beliau baru dari pusat latihan mengajar. Alright, dan juga beliau lah yang akan in-charge orang-orang. Juga dibantu oleh Encik Iqmal. Encik Iqmal tak ada hari ini. Dia adalah tentang permit dan juga Cik Ashikin. Cik Ashikin adalah pelajar intern daripada UniKL yang membantu kami dalam pembangunan website. Alright. Jadi sekarang ni saya bagi sedikitlah bukan rumah tentang taklimat ni, tentang latihan mengajar. Sama key data awak dekat dalam website kami lah, dekat dalam sistem kami. Okey? Boleh ya? Alright. So sekarang ni inilah misi dan visi pusat latihan mengajar. Alright, saya tak perlu lanjut lah ya. Okey, ini adalah kod khusus awak semua, KPR 4026. 6 di belakang yang mengajar selama 12 minggu. Okey? Apa sebenarnya tentang yang mengajar ni? Awak semua bukan daripada education kan? Alright. Jadi sekarang ni selama setahun setengah awak ambil DPLI, awak belajar tentang teori, tentang curriculum, tentang apa pedagogi dan sebagainya. Yang awak akan apply all the skill yang awak belajar. Alright, awak akan berhadapan dengan keadaan sebenar pelajar. Kena pergi sekolah, mengajar sekolah secara fizikal. Dia tak ada dah tau, online tak ada tau. Okey, kita dah tak ada dah fasa hybrid, fasa online, fasa Google Meet, tak ada. Semuanya secara fizikal. Alright, saya nak tanya sekejap. Siapa yang ada pengalaman sebagai guru ganti ke, sebagai apa, my step ke, ada tak? Okey, kalau ada pengalaman tu, alhamdulillah mereka dah orang kata membina keyakinan diri dalam berhadapan dengan belajar. Yang masih belum ada pengalaman, kena prepare awal.
Pelajar lebih mencabar. Maybe antara awak ni pun sebaya dengan saya rasa. Alright, zaman-zaman milenial dulu bukanlah muda, kata pelajar dia still lagi dengan kata kan. Alright, sekarang ini agak mencabar. Jadi tolong beware tentang perkara tersebut. Sekarang ni perlu balance dua-dua. Pertama sekali, content, knowledge. Katakanlah awak nak mengajar kimia, okey, awak kena betul-betul mahir dengan kimia. Kena kuasai kimia. Dan kedua, kena kuasai emosi. Itu lagi penting sebenarnya sekarang ni. Kalau budak kena pelajar bukanlah pelajar yang berkata okey, faham ya? Alright. Jadi sekarang ni seterusnya mood di sekolah kohort 3. Okey, kod khusus awak KPI 4026 dan tarikh adalah pada 11 Mei hingga 9 Ogos 2026. Okey, diharapkan okey face 9 Ogos 2026 kami harapkan tak ada yang exam sehari, exam 2 hari okey, kalau boleh habis semua sekali, settle satu kohort dan juga awak boleh bergraduat bersama-sama. Tapi saya akan bincangkan nanti sekejap lagi apa suggest pengajian especially kalau yang mengandung dan bersalin pada waktu latihan mengajar ini. Kami suggest dan cadangkan untuk awak menanggung pengajian. Okey Okey. Seterusnya okey, persediaan untuk latihan mengajar dulu pelatih pertama sekali awak perlu bersedia sebelum melapor diri, semasa melapor diri dan mana satu persatu okey, ini sebelum melapor diri. Okey, pertama sekali saya panggilnya pada 3 kolom. Pertama sekali dokumen yang perlu settle, yang kedua tugas pelajar dan yang ketiga tugas pulami. Okey, tugas kami lah latihan mengajar daripada KPM. Okey, apa yang perlu awak buat? Melengkapkan borang kesediaan dan melengkapkan juga form pendekatan latihan mengajar. Okey, borang kesediaan yang awak dapat daripada unit ilmiah hari itu yang mula-mula sekali kami mohon awak semua isi borang yang satu yang baru tu. Ada di borang tersebut. Yang kedua, awak isi sebelum awak menjalani sebagai guru, sebagai pelajar di isi agak lama buat tersebut, tapi kadang ada isu-isu yang berlaku. Kami banyak dapat kohort seperti ini sekolah, ejek, dan lama kan benda berlaku kan, jadi kena ulang balik. Awak tahu tak? Nak ulang jadi itu yang kami mohon kepada awak semua untuk isi semula borang kesediaan mengajar. Alright, yang seterusnya apa tugas kami? Menyediakan dan menghantar surat permohonan perubatan ke KPM. Okey, pihak KPM dia nak diperuntukkan masa selama 40 okey, kemungkinan dapat dari 10 hari, kemungkinan dapat dari 20 hari, kemungkinan dapat dari 30 hari, kemungkinan dapat dari yang ke 45 hari. Dia punya jangka waktu yang 45 hari. Kita faham kan? Bukan itu saja yang buat DPI kan? Semua yang mesti buat DPI kan? Bukan DPI saja, ISMP
ijazah Perdana Muda. Jadi mereka kena handle sangat banyak permohonan. Ya, jadi 45 hari diperuntukkan. Faham? Sekiranya awak nak tukar sekolah 45 hari ini rutin balik sekolah. Faham? Itu yang kalau boleh janganlah tukar sekolah. Okey. Lepas dapat surat sekolah KPM, bahagian BPSH, bahagian sekolah harian dan juga sekolah swasta. Kalau itu swasta alright Dan juga lepas itu kami akan terus proceed untuk memohon kebenaran daripada JPN, Jabatan Pendidikan mana yang awak nak pergi. Kalau dekat Pulau Selangor, dekat Selangor lah, dekat Syarah. Okey? Dekat Perak, dekat Tanjung Malim, JPN Ipoh lah dekat Perak, Ipoh. Right? Kami akan menghantar permohonan. Okey, permohonan itu akan bermakna Tak dengar tu. Ya, kalau awak nak ke sekolah, okey, sekolah under KPM, awak perlu dapat permit belajar. Ya, ia tidak perlu. Nanti kita ada bincang. Tadi dengar Tapi boleh keluar dah. Ha? Dia keluar dah. Tak tahu tak. Cikgu tahu tak? Okey. Hello, dengar tak? Hello, dengar ada? Dah dengar dah tu. Dengar kan? Dengar. Alright. Jadi sekarang ni permit kan? Okey. Permit untuk sekolah di bawah KPM. Kalau sekolah persendirian tak boleh permit. Depends lah Kalau dia punya lembaga board of director dia tak permit ke, kita kena buat lah. Alright. Kalau sekolah persendirian ni kita kena ikut dia punya board of director ataupun owner sekolah tersebut. Ataupun sekolah di bawah Jabatan Agama Islam, okey, tak perlu permit. Boleh? Faham? Okey, so ini tugas-tugas awak permit pengajar dan juga permit pengajar ni kami akan ada kan taklimat dengan KPM. Lama lagi bila? 7 Esok akan adakan permit dengan KPM, akan adakan perbincangan dengan KPM, alright. Setakat ini permit kepada Pulami. Pulami perlu kumpulkan dan hantar secara tukar ke JPN Selangor dan juga JPN Perak. Yang lain-lain tu pelajar uruskan sendiri. Faham? Okey, clear Okey Tapi nanti saya akan update balik sekiranya ada KPM pada esok hari mengenai urusan permit ini. Okey, nanti staff saya Encik Iqbal akan share alright apa yang perlu buat medical check up, perlu money order dan sebagainya. Okey, faham? Okey, clear tak? Pada saat ini clear tak apa yang saya terangkan?
Clear Alright Okay. Clear Dato, clear. Teruskan Dato. Wow. Bagus je. Ada respon Alright. Seterusnya, okey, ini merupakan contoh surat kelulusan Okey, ini akan bawa waktu melapor di tepi. Kami akan share ini semua dalam Google Drive yang akan dihandle oleh Puan Balkis. Faham Okey. Ini ini adalah contoh orang permohonan permit mengajar. Okey, perlu sediakan beberapa requirement yang diperlukan lah Okey. Permit mengajar ni requirement dia agak berbeza. Tak tahu beza lah, tapi agak berbeza daripada satu negeri ke negeri yang lain. Itu masalah sekarang ni. Jadi sekarang ni, alright, kalau awak nak buat yang mengajar di sekolah dalam negeri, contohnya dalam negeri Pahang, better awak pergi rujuk Jabatan awak tanya kawan awak ada yang negeri sembilan dia bagi, okey ini requirement dia. Tak daily, tak daily ada beberapa yang tak daily okey. Walaupun tak jauh, semua sekali nak medical check up, semua nak money order, itu memang basic tapi ada beberapa benda yang berlainan. Boleh faham okey dan Johor juga ada juga permohonan tertentu. Okey, surat lapor diri ini kami akan beri kepada awak semua setelah syarat-syarat untuk awak menjalani latihan mengajar di penuh. Okey, pertama sekali, apa syarat dia? Pertama sekali, yuran kena awak ni semua sekali daripada Institut Pengajian Siswasa. Jangan marah kami tiba-tiba kenapa tak ada nama saya, tak ada nama saya. Kami bertindak mengikut kepada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan lah. Alright. Jadi sekarang ni kewangan berkaitan semua kewangan adalah under IPS. Berkaitan dengan pentadbiran semua adalah berkaitan dengan FPM, Fakulti Pembangunan Manusia. Kami kecil itu pusat dia mengajar, in charge latihan mengajar. Alright, jadi nama awak yang dibenarkan untuk menjalankan mengajar tu, yang bayar yuran, kami dapat daripada IPS. Okey, dan juga tolong daripada IPS okey. Saya minta tolong awak settlekan yuran pengajian sebelum daripada tarikh latihan mengajar untuk mengelakkan awak daripada kena tanggung, delay ke dan sebagainya. Faham Nah, bayar yuran dekat mana? IPS bukan dekat Pulangi Pulangi tak ada dekat apa-apa. Alright. Okey, seterusnya sikit je sebenarnya latihan mengajar ni. Okey, ini surat keterlibatan di sekolah. Okey. Bagi tahu sikit tentang lapor diri. Okey, pertama sekali sebarang pertukaran pusat yang mengajar, sebarang pertukaran sekolah ataupun institusi pendidikan perlu melalui sebenarnya sekarang ni, alright, setelah awak isi borang kesediaan latihan mengajar itu, tolong jangan bekas ulang. Okey, untuk awak dapatkan sign bertakbir dekat borang kesediaan tu tolong dapat betul-betul. Cakap dekat diorang, cakap dekat bertakbir sekolah yang awak nak. Pada Mei hingga apa-apa dan kalau boleh bagi tahu apa subjek yang awak boleh ajar.
Awak DPI kan? Awak tak ada meja tak main dia kan? Alright, tapi tahu apa yang awak boleh mengajar. Saya tak nak habiskan tentang meja dan main dia. Tapi selalu dia ya. Alright, pelajar sorry, I don't know Jadi sekarang dia katakan dia ambil pure chemistry degree dia akan mengajar kimia ataupun pelajar sains. Contohnya alright, bagi tahu awal-awal dekat sekolah, awak boleh mengajar sains, boleh mengajar bla bla bla. Boleh. Jadi tak ada perkara yang akan membebankan awak lagi. Tiba-tiba sekolah kata dah penuh eh, 45 hari, 30 hari dah settle. Jadi, rotate balik. Tak nak perkara tu berlaku. Jadi, clear betul-betul. Nanti minta tanda tangan daripada pentadbir. Bagi tahu betul-betul apa yang awak boleh ajar, apa yang awak harapkan dan sebagainya. Boleh? Ya? Alright. Last kali hantar okey nanti alright. Seterusnya guru pelatih perlu menghubungi sekolah lebih awal untuk sediakan jadual. Guru pelatih mesti melapor diri di institusi selawat-lamanya pada hari pertama latihan mengajar. Alright, ada tiga orang ini semasa lapor diri dan juga wajib pemerintah sekarang ni? Tak alright, depend, tengok nanti macam mana norm sekolah dan sebagainya. Memang ada requirement ada yang boleh masuk pakai, ada yang tak boleh pakai, tapi tolong ikut pada sekolah. Alright Saya tak risau sangat tentang MCS. Jadi awak tahu dah apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan. Tapi saya harap sekarang ni terima diri untuk membentuk kepribadian sebagai seorang guru. Watak dan perwatakan sebagai seorang guru itu penting Alright Seterusnya kita pergi pula kepada guru pelatih perlu masuk ini perlu diusi. Alright. Jadi sekarang ni ini permasalahan yang selalu dibincangkan, ditanyakan. Alright. Pertama sekali guru pelatih yang mengandung. Saya beritahu awal kalau boleh, kalau awak mengandung paling pun lebih baik 40 hari objek confinement tu 40 hari. Jadi sekarang ni nasihatkan awak semua untuk menanggung pengajian. Alright. Kalau penanggung pengajian disebabkan oleh mengandung atau masalah kesihatan, kemungkinan tak perlu bayar untuk sensor. Faham? Tapi untuk PTS dulu saya tak bercakap. Saya yang cakap boleh kepada kaum-kaum wanita yang memang dah mengandung dan juga dia akan melahirkan anak bersalin pada ketika latihan pengajian itu disarankan untuk menanggung pengajian. Rujuk awal kepada ID. Boleh. Faham Ada yang bagi mesej kan, saya akan bersalin WhatsApp ibu apa yang perlu dibuat. Jadi kami sarankan untuk menanggung pengajian dan juga rujuk terus kepada FPS. Apa yang perlu dibuat? Adakah yuran perlu bayar dan sebagainya. Boleh? Seterusnya berapa masa perlu mengajar? Buku panduan yang belajar kami akan bagi hopefully dalam bulan Mei ni siap lah kot sebab kami refund banyak juga tentang latihan mengajar.
Jadi sekarang ni awak semua perlu mengajar 6 hingga ke 8 jam seminggu. Okey, 6 hingga ke 8 jam seminggu. Dia bukan ikut waktu-waktu, berapa 12 waktu ke 14 waktu ke, bukan Sebab sekolah depends ke lain sekolah lain waktu jangka masa waktu dia. Ada sekolah rendah 30 minit, sekolah rendah 40 minit Fiber ini whatever Alright tapi kami menekankan minimum adalah 6 jam. Minimum. Alert di mana ada di kalangan awak ni adalah guru di sekolah. Betul tak? Awak nak mengajar, orang kata pakai 2 topi. Cikgu di sekolah itu dan juga cikgu pelatih. Betul kan? Jadi sekarang ni yang ada 2 topi itu awak kena continue lah mengajar ikut kepada jadual yang awak beri. Mengajar dalam 30 waktu tu benda yang biasa. 30 waktu kali lah 30 minit katakan. Alright. So dah exit 6 jam kan? Dah exit 8 jam kan? Tapi what you do? You pegang 2 topi. Faham tak? And then ada yang tanya, doktor, jadi sekarang ni saya boleh asing ke? Ini adalah yang mengajar saya. Ini adalah saya sudah guru. RBH tu. No. Kan? Mana boleh asing ikut kata kita pula. Kan? Jadi sekarang ni yang pegang 2 topi. Guru di sekolah dan juga guru pelatih. Awak pegang 2 topi, awak kena jelas serentak. Katakanlah 30 waktu tu awak mengajar di sekolah macam biasa. Jadi latihan mengajar awak 3 waktu tu lah. Faham? Tak boleh lah bagi bahagi kepada awak. Faham Alright. Dan juga RPH, rancangan pengajaran harian. Okey, kami nak dia dalam bentuk modul. Dalam bentuk kopi. Dan juga rujuk kepada persyarat pendidikan. Bagaimana dia nak buat? Opsi lain format kan? Sekolah lain format kan? Alright. Kami di pusat yang mengajar, kami tak nak deal dengan itu. Tak boleh. Tak boleh awak buat RPH dan ada bukti penilaian. Boleh? Boleh? Okey. Saya boleh tahu dulu. Alright. Di pusat latihan mengajar, kami sedang mempunyai sistem integrated yang agak besar sistem ni, alright, di mana kami nak shift assessment semua kepada online assessment. Tersebut telah sempurna, jadi awak semua boleh gunakan semua sekali melalui sistem pelana. Tapi don't worry, kami akan update awak daripada semasa ke semasa. Boleh? Alright. Dalam sekali, apakah major minor? Sama juga tadi. Okay? Awak kena awak tak ada benda atau dalam benda kan? Alright. Dah tak kecil lah. Awak boleh ada kepada bersama awak. Di rumah bukti. Ada yang tanya doktor, kalau SPP kita ambil yang mana? Jadi nanti saya tak tahu benda itu. Jadi kalau saya bukan kepada konsep, kalau saya tak tahu, kalau bukan dalam bidang saya mengaku saya tak tahu. Saya tak nak bagaimana. Boleh? It depends on awak. Boleh rujuk kepada yang bukti awak. Boleh. Alright. Itu sahaja untuk taklimat kita hari ini. Tapi kejap ada pun Asyiki akan assist awak untuk daftar online. Alright, dan juga Encik Iqbal dan juga Encik Malki sendiri tentang permit. Boleh? Boleh? Silakan Encik Ashiki. Alright. Boleh kita? Semua untuk login, bukan login macam browse placement.uc. Buat sekarang .edu.my. Ada benda lagi
Ajalah, tak payahlah. Tolong browse opsi.edu.my untuk korang sign up and isi korang punya information dalam ni lah. Sign up. Just sign up je dulu and isi semua information ni lah. Masukkan IC, nama penuh, phone number, siswa email korang, address, nombor tadi, EPLI. Okay, sorry. Okay, tak buka. Okay, apa? Buka tak apa langsung. Boleh buka lagi tu? Ada yang nak boleh browse tak? Email siswa. Pilih korang punya ni lah, MCS. Program tu boleh scroll bawah sekali, ada isi 01 tu diploma pendidikan. Email tu dia angka huruf kecil. Kenapa Dia orang macam Dia L tu besar sepatutnya. dekat email tu L dia memang besar. L tu Bukan kecil ke kalau email dia? L besar. Ada. L besar macam L besar lah. Tak boleh. Dia terus ke kecil balik. Suruh dia key in dulu. Lepas tu cuba check email siswa tu masuk ke tak. Apa cakap? Okay, yang tak boleh untuk siswa tu masuk ke tak korang punya login sebab nanti dah korang submit untuk yang last kali ni, yang masukkan password sendiri ni, nanti dia akan minta confirmation email lah dekat korang untuk sign in nanti. Tapi korang tak perlu sign in lagi, just sign up je dulu. Jelas tak? Cuba try dulu, kalau tak dapat confirmation email. Semester ni MTS. Okay, so saya akan Dengar kita akan kenal Okay. first browse.placement.c.edu.my. So korang akan sampai dekat page ni and tekan sign up. Phone number dengan siswa punya email. Lepas tu boleh masukkan address juga. Jelas Boleh cakap tu boleh? Alright. Okay, seterusnya. Okay, lepas tu kita pergi student info.
untuk student info, korang masukkan balik nombor matric korang ni. Lepas tu pilih level of study di PLI, practicum semester MTS, practicum type di PLI untuk 2026. Slow. Okay. Slow. Alright, kejap, sabar Okey, sekali lagi sikit. Okay, untuk student information punya section ni, korang kena masukkan nombor matric, make sure huruf besar semua and nombor tadi di PLI, practicum type, practicum semester, faculty, program dengan minor. Minor tu kalau tak ada minor, no minor lah. Kalau ada korang pilih lah yang ada dalam ni. Pada degree alamak, Dr. Minor tu macam mana? Saya tak tahu. Minor ada tak ada minor kan? Okay, awak tak ada minor kan? Awak tak ada, awak diploma pendidikan, DKI. Tak ada. Kalau di PLI Tak ada minor. Tak ada minor. Tak ada minor. Korang pilih tak ada minor. So program bawah sekali pilih ET01 untuk diploma pendidikan Okay, tengok semua ya. And fakulti tu fakulti korang lah, PM. Okay ke? Okay. So bila korang dah ingatlah, so password ni korang boleh masukkan password apa-apa je yang korang nak. Nanti make sure ingatlah Oh, awak dah tak kena. Awak just email je lah nanti. Email tu dah habis. So, lepas dah masukkan password semua, boleh submit lah. Ada yang tak ada lah. Lepas dah submit dah cancel dah. Kena sign up je dulu lah. Apa? Tak, email tu untuk korang punya username dengan password confirmation sahaja. So maksudnya kalau korang dapat email tu maksudnya korang dah masuk sistem korang lah maksudnya. Ada apa-apa masalah lagi tu? Cuba sign in. Cuba sign in di sana. Masuk profil awak. Tak ada betul. Tadi kau nombor
Oh tak ada. Kalau tak ada, tak apalah nanti kita orang jumpa balik boleh. Okey ke? Alright. Okey. Okey sikit tolong. Editing dia dah. Biar. Alright, kalau ada yang tak clear lagi tentang isi tu, boleh tak kalau angkat tangan nanti Cik Ashikin akan editing awak. Okey, Cik Ashikin ni pelajar intern kami. Alright, so dia sangat aktif tapi maybe dia baru pengalaman berbual dengan dia nak pakai besar ni jadi cepat sikit tu Alright, okey. Ada tak lagi yang ada masalah? You, okay, you ke depan juga tak? Kita tanya tentang ni, catch itu. Alright, boleh Okay, ada lagi tak? Semua okay? Alright.
Okey, jadi sekarang ni saya harap semua dah okey dengan taklimat yang akan kita belajar. Okey, saya harap semua sekali Hafiz, bila kan tadi tu antara korang? 13. Okey. 13 hari bulan Januari tolong hantar orang kesediaan kepada Puan Balqis. Secara apa Puan Balqis? Secara apa? Okey. Puan Balqis akan buat overdrive dan awak perlu tolong ya. Tak boleh bijak Okey. 13 hari bulan pastikan semua hantar orang kesediaan. Okey? Boleh? Okey, untuk permit ada apa pun nak tanya tak? Kita ada kawan yang permit dia Encik Ikmal. Ada tak tahu? Okey, ada. Saya tak tahu nanti awak akan apa orang kata bagi notis bertahun-tahun kan? Bayar untuk permit RM40. Okey, untuk awak buat kali pertama. Untuk renew RM30. Jadi mana? Okey, ini yang pakar kita ni. Boleh Okey, buat main model Okey, seterusnya. Okey, awak boleh dapatkan borang semua dari JPN. Okey, JPN atau PD Alright, awak boleh buat medical check up, awak boleh letak gambar dan sebagainya lah. Semua requirement tu, alright. Untuk Perak dan Selangor, kena bagi bayaran kepada kami di bulan ni. Sebab kami kena hantar secara ketat. Seorang hantar. Faham? Okey, untuk Perak dan Selangor sahaja. Okey, tetapi kami akan ada perbincangan dengan pihak APM. Alright, nanti kami akan update sekiranya ada perubahan. Boleh? Faham ya? Alright. Tengok tu. Boleh set gambar ke apa ke? Nak salin pun boleh. Alright. Okay, you. Kalau sabar Ikmal ya? Apa? Kiri. Macam ni? Apa baru ke tak hari ni tu? Okey, mari sini jap, kat sini. Boleh hubungi Encik Iman. Alright. Okey. Semua okey Alright. Jadi kita tangguhkan kita punya taklimat. Mari sini. Awak duduk sini ni. Alright. Kita tangguhkan taklimat kita pada hari ini. Alright. Saya harap semua clear. Dan apa-apa nanti boleh text. Okay, boleh hubungi kami boleh hubungi.
Ya, okey. Okey. Satu benda yang agak perlu dibincangkan. Sekejap. Okey, sini je. Tentang cuti. Alright? Okey. Memang sepanjang menjalani latihan pengajar, tak ada apa-apa cuti yang diperuntukkan kepada awak. Faham kan? Di mana kalau awak kalau awak dapat cuti kuarantin, terutama sekali ibu-ibu, anak ada sakit, polio, tu kita ganti 5 hari kan? 2 hari lagi perlu ganti. Faham? Maksimum 3 hari cuti. Ya, memang latihan mengajar kat mana-mana universiti pun tak ada memberikan cuti kepada awak. Cuti yang dibenarkan contohnya cuti cuti lah. And then kalau cuti apa cuti apa? Cuti yang kuasa meninggal dan pindah kan? Alright, kuasa meninggal. Cuti tu. Itu aja lah. Nama pindah lah tu Alright. Okay. Tak ada apa-apa cuti. Walaupun katakan and then nak pergi umrah nak pergi mana ke memang Alright, kita memang guna pakai untuk semua yang ada di Malaysia. Okay? Alright. Itu tak cuti Alright, thank you. Betul soalan tu.
Abi apa? Pasal jadi pasal. Yang tu dia pakai baju ini. I see.
Puan. Tak apa ke Puan? Puan cik. Okey. Yang bola